Jadi Ustaz, kalau sudah berjemaah itu, kalau imam baca Al-Fatihah, kita kapan baca Al-Fatihah? Solat apa? Solat jahar atau solat sir? Iya. Makna solat jahar bacaannya besar, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat awal, subuh 2 rakaat. Solat yang kedengaran Al-Fatihah atau tidak? Yang kedengaran. Sunnah bagi si makmum mendengar bacaan si imam. Sudah habis, baru si makmum baca Al-Fatihah. Iya, imam baca ayat, kita baca Al-Fatihah. Imam rukuk, kita tidak perlu baca ayat, sudah dapat pahala kita. Ada lagi pertanyaan Ibu? La solata illal bil Fatihah. Kata Nabi, tidak ada solat kalau tidak baca Al-Fatihah.